Assalamualaikum, saya Ahmad Novan. Hari ini saya akan membuat liputan tentang Road Van tahun 2025 SK Bangsa. Mari kita lihat bagaimanakah perjalanan Road Van pada hari ini. Baiklah, sekarang bersama saya kita berada di Dewan Gemilang. Sekarang ini masih lagi sesi pendaftaran. Selepas ini kita akan membuat sesi Senarobi. Selepas Senarobi, barulah kita mulakan sesi road ride. Jadi, tunggu kami di sini. Mereka sedang membuat sesi Senarobi bagi pemanasan badan sebelum road ride. Jadi, mari kita lihat bagaimana kami mereka road ride. Sekarang pelarian road van akan dimulakan dengan rumah pertama, iaitu Rumah Merah. Mari kita lihat bagaimanakah mereka lari dengan begitu semangat. Baiklah, sekarang Rumah Biru akan memulakan perjalanan road van mereka. Baiklah, sekarang Rumah Biru Perempuan akan memulakan perjalanan road van mereka. Dia akan membuat perjalanan road van mereka. Baiklah, sekarang Rumah Hijau Laki akan memulakan perjalanan road van mereka. Sekarang Al-Jivilan Rumah Pungu untuk menamakan larian road van pada tahun ini. 3, awak laju ke letak nombor. Baiklah, sekarang Rumah Ungu Perempuan akan dah sampai ke gabisan pertama.
dia pelavih terbaik kita, Cikgu Afi dan Teacher Ruby. Cikgu, apa perasaan cikgu dah sampai? Oh siapa saya? Saya ke? Saya berasa sangat gembira, bersemangat lah walaupun saya adalah peserta yang terakhir. Motivasi saya sangat tinggi. Terima kasih diberi peluang. Terima kasih banyak. Okey cikgu, apakah pengalaman yang cikgu perolehi daripada program broadband kita pada pagi ini? Okay, terima kasih. Saya selaku seorang cikgu praktikal, daripada program ni saya dapat perolehi banyak benda lah, terutamanya cara menguruskan budak, cara menguruskan event secara besar-besaran macam ni. Saya pun kiranya first time jugalah menghandle event seperti ini, diberikan tugas untuk melepaskan murid pula. Jadi saya amat gembira dan saya mempunyai banyak pengalaman dan yang boleh saya pakai dalam masa yang akan datang bila saya bekerja nanti. Itulah jawapan saya. Baiklah, terima kasih cikgu. Assalamualaikum puan. Salam. Boleh saya tahu macam mana perjalanan broadband kita pada pagi ini? Alhamdulillah pada pagi ini perjalanan road run sangat tenang dan semua murid bersemangat untuk memulakan larian. Ada tak apa-apa cabaran yang menimpa masa perjalanan road run tadi? Sepanjang murid-murid menjalankan road run tadi, semuanya dalam keadaan terkawal dan pihak sekolah juga telah melibatkan polis, trafik, polis untuk sama-sama membantu menjaga keselamatan murid sepanjang larian bermula dari checkpoint pertama sehinggalah kembali ke checkpoint yang terakhir di sekolah. Terima kasih puan. Baiklah, inilah laporan saya untuk program Road Run pada tahun 2025 ini. Jumpa lagi. Bye.